Oi, aku dah biru ni weh. Ivat Alik Ipan tu. Otak kau Alik Ipan. Kau gila kau pun nak borak dengan Alik Ipan. Aku masa main gym dengan dia pun tak berborak. Alik Ipan. Dia tu suka lagi yang saya kan. Siapa aku nak invite lah. Mama Twin Ayla siapa ni lah. Aduh, siapa aku nak borak Ahad perang Kerul. Ahad siapa ni? Weh, ya Allah, Ahad perang je Ahad kita perang. Sebab Ahad ni ada satu ramai-ramai penuh kan guys ramai-ramai boleh memenuhi. Nantilah tunggulah Roka update. Ahad ni ada perang di antara Laroka dan juga Influencer World Cup punya team. Okay. Rul, betul ke duit podcast dah masuk? Pinjam 100 Rul. Jam 100 guys, saya dapat kek guys. Saya dapat kek. Nak tahu tak guys, saya dapat kek. Sekejap Saya dapat kek. Sekejap. Korang kek yang saya dapat. Nak buka macam mana aku nak keluarkan ni? Aku baru perasan anjir. Kenapa gambar Liana Loli pun ada sekali ya? Rasanya kalau contoh kek ni dia contoh lah sepenuh aku punya lagu, rasanya talent perempuan tak payah kot. Kan? Talent perempuan tak payah rasanya. Kenapa ada gambar talent perempuan sekali ya? Ni boleh makan ke geng? Ni boleh makan ke? Boleh makan kan? Oh, gambar je lah geng. Gambar je. Kimak betul, gambar je. Gambar je. Sorry geng, salah. Salah. Salah tu geng. Sorry. Kiwak betul, gigit punya gigit gue tak boleh tu. Mana pisau dia? Mana pisau dia? Tahu dalam rumah. Ada, tadi macam ada pisau dia. Hilang Ni lah. Mana Aina? Buat apa? Aina beli shawarma. Bosan aku nak buat siapa lah. Kita random lah guys. Kita random. Baca kat ucapan tu cakap congratulations atas jagakan dia pula dah. Gadis kebaya ungu macam tu lah. Konyol. Bang, Assalamualaikum.
Kejap. Oh, aku invite ni. Aku pakai invite ni. Semua decline pula ni. Pernah decline aku lah. Decline aku. Orang tengah menyulap nasi roll. Oh ya sorry. Mana saya tu dia tengah makan geng. Aku still 3 line bila nak start tu. Aku still 3 line ni lambat sikit lah geng. Sebab dia susah. Aku still 3 line susah sikit geng. Aru tak nyanyi ke hari ni? Hari tak nyanyi geng. Saya kat office. Tengah tengok editor edit untuk episod 3. Jadi tak boleh nak Amoy tak ada. Kalau Amoy ada saya invite. Amoy tak ada ni. Amoy pun tak live. Episod 3 Wan Kadiak dengan Ryan kat Kenapa? Kenapa korang kata episod 3 Wan Kadiak dengan Ryan geng? Saya tak faham lah geng. Kenapa korang ramai cakap Wan Kadiak dengan Ryan? Saya pun tak faham. Bukan dia orang. Saya tak jumpa dia orang pun semalam. Ya, kita sekarang ni yang dalam perbincangan kita yang kita nak jemput. Dah kecoh 1 KL. Tak ada lah geng. Kau percayalah. Celai tu saya saja je nak bagi korang rasa macam okey nak. Faham tak? Dah kantor jemput Danny Ash roll. Kecoh satu berjaya Times Square semalam roll. Sial lah kantoi pula dah. Aku dah cukai dah tu. Macam mana boleh kantoi lah. Pelik ke aku. Hai sayang, I love you. Hai. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik mau cari jodoh. Macam mana? Mau cari jodoh. Oh, akak nak cari jodoh. Kau mau kawin sama saya kah? Oh. Saya janda, anak 7. Mau kah? Anak 7. Tak maulah, tak mau. Janganlah kau risau, anak aku sudah besar, kerja semua. Tinggal kita saja berdua main-main. Main-main apa? Ya. Kau tanya lagi main apa? Mainlah. Yalah. Tak boleh nak. Kalau ini takut tak naik. Kenapa? Kau punya tidak boleh naik? Kalau dia boleh naik, tapi kalau dengan Dia cakap dia tidak boleh naik. Aduh, lucu lah. Yalah, orang Sabah kakak. Iyo. Sabah di mana? Eke. Oh di KK. Oh di mana? Tapi sekarang aku di KL. Oh aku Sabah juga. Oh Sabah kah? Di Kudat. Oh, patutlah aku tengok kau hitam-hitam manis. Orang Kudat kan hitam manis. Tapi sama aja di KL juga aku. KL di mana kau? Di Sentul. Aku tidak kenal kau, bah, tapi aku kenal kau. Macam mana itu? Kau mau kawin sama aku kah? Jom kita kawin lah. Aku sudah lama janda, bah. Oh, sudah. Berapa lama sudah janda? Berapa lama sudah? Sudah 13 tahun. Lama sudah aku belum kena cucu. Kau tolong cucu lah.
Eh, bukan tak mau cucuk, tapi tak mau naik nanti. Ya, tak boleh cucuk. Apa yang mau dicucu itu? Maksud aku cucu itu kita cek dulu pergi klinik kalau kita ada sakit dua-dua kita cek, bukan maksud aku cucuk itu yang itu. Yalah, bukan aku cakap pasal cucuk itu. Kan cucuk lain. Jadi berapa umur kau sudah? Aku masih muda lah sayang. Baru 28. 28 baru. Kesiannya sudah janda 28. Janda 13 tahun. Kenapa cerai kah ataupun sudah meninggal gitu? Oh, bercerai. Bercerai lah ya. Kenapa? Salah kau kah? Bukan salah aku. Laki-laki kan dia punya kepala ada 2. Sebab itu dia cari lagi baru. Jadi si kecil yang belakang tu anak kau kah? Itu bukan anak aku, itu anak saudaraku. Oh, anak kau di mana? 77 di Sabah? Di Sabah semuanya. 7. Aku di KL sama anak saudaraku, aku jaga. Anakku semua besar sudah semua. Apa itu? Karaja. Umur berapa kau? Aku baru 28, 29, 30 tahun depan. Umur berapa kawin? Umur aku kawin, umur 15 tahun. 15. Wah, ini aja. 15 Itulah aku awal kawin tidak tahan sudah aku mau merasa. Mau merasa. Oke. Tapi nanti kalau dirasa sama aku minta repeat nanti. Mbak, macam mana? Bila kita mau jumpa? Jumpa buat apa? Kau bilang tadi kau suka aku. Tidak, aku bilang aku suka kau. Betulkah? Dan, tidak mau aku. Kenapa kau tidak mau? Sabar. Tidak mau, takut aku. Kenapa kau takut? Aku bukan hantu memakan orang. Tidak mau. Woi, Naju. Woi. Ganas sangat siut. Sabarlah. Kejut aku. Penyanyi role dia. Penyanyi ke? Oh, penyanyi ke? Lagu apa tu? Lagu apa dia nyanyi? Serius apa nyanyi? Geng Basker. Oh, Geng Basker. Oh, okey. Faham. Aku ingatkan penyanyi yang penyanyi, faham tak? Oh, Geng Basker. Faham. Tapi dengar pada suara bercakap tu sedap tu, sebab suara dia macam ada serak-serak macam tu kan. Dah lama tak kena cocok, siau betul. You. Bodoh lah, sebab aku punya bukan apa, tak tajam sangat geng. Ya. Aduh. Semua decline aku ni. Sabar jap. Aku Ni. Oh, handsome brother ni. Mantap ni. Ni dari mana ni? Dari tadi bang. Dari tadi. Dari tadi. Tadi tu kat mana? dari Perak. Oh, Perak. Atas sama dah. Kita teman pun orang Perak. Oh, teman kita orang Perak. Atas Perak kau kat mana? Kau kat Gerik. Oh, Gerik tu. Yo. Atas ngapa tak kabur? Tadi teman terfikir juga ada perempuan dia kata kat Balin. Awal kata Balin mana orang kata kan?
Kat Balin katanya. Atau apa benda nak dibalinkan orang kata kan? Dia kata kat Balin, awak tak tahu Balin tu mana? Dia Kedah ke apa? Macam mana? Dia kata dia kat Balin. Awak kata Balin apa? Awak kata kan? Balin katanya. Balin tu apa namanya? Tempat ke apa? Sudah. Apa nak teka ni? Baling Kedah. Baling Kedah. Oh, patutlah awak ingatkan nak Balin. Apa? Tak lah, baling tu kena kawan teman ada situ juga. Ada situ. Oh, itulah rupanya. Ya, Kata komen ni umur berapa? Saya cerita sikit. Umur komen ni berapa? Komen pun teman pun dah 31. Oh, dah boleh mengundi lah. Dah boleh mengundi dah. Saya cerita, kamu mengundi apa? Saya cerita sikit. Cerita sini habis sini lah. Ya, itu punya ke apa? Ha? Yang bila pula mengundinya? Kita lama lagi kat Negeri Sembilan ni. Kau tahu PRN kat Negeri Sembilan ni? Oh, jadi patut komen ni orang Negeri Sembilan lah. Bukan orang Negeri Sembilan. Kau tahu ke PRN kat Negeri Sembilan ni? Tahu. Apa cerita PRN Negeri Sembilan ni? Dah mana pula saya tahu, saya orang Perak. Kamu tak tahu? Saya tak tahu, teman tak tahu lah kalau dah teman dulu. Kalau teman nak tanya, kau setuju tak yang mana selama ni? Sikit lah kalau tak tahu. Apa sebab tak nak minyak tu memang kita ambil pun dekat negara Arab gitu kan. Jadi kita pun tahu konflik yang tengah berlaku sekarang, perang sana perang sini. Jadi bila belah sana dah naikkan harga minyak, jadi tak nak kerajaan Malaysia pun kena naikkan harga minyak sekali. Jadi tak boleh nak buat apa. Kita ni harga minyak paling murah dah dekat Malaysia ni. Betul tak? Jadi kita pun tak boleh dah. Nak buat macam mana pun tak boleh. Sebab kalau harga maintain, kerajaan rugi. Yang macam gitulah. Jadi teman tahu je lah kan. Baru teman faham ni dah. Dia kata, sekarang ni pun tak ada perang. Dia kata minyak ni kita pun keluar minyak juga katanya. Kita jual minyak kita kat luar. Kita beli minyak kat luar tu. Maknanya duit yang kita minyak kita jual ke luar negara tu. Sebab kita ni pengeluar minyak juga. Minyak kita ni lagi mahal. Bila kita jual kat luar tu, kita ada untung kat situ. Kan? Dia macam gini. Kalau kalau apa, makin bahaya ni sekarang kiwak betul lah. Dah aku mana ambil tahu pula pasal kerajaan jadah ni semua, mana aku tahu. Aku pakai cakap je kan. Atau mana pula aku nak tahu pula minyak naik tang mana, tang sini petrol naik ke ni. Lantak isi je lah minyak tu pun. Isi je, nak tak nak kena isi juga. Nak tak nak kena isi juga. Nak berjalan nak tak nak kena isi juga. Ya, daripada Perak sampai pergi ke Negeri Sembilan. Aja gila, mana pula aku nak tahu Negeri Sembilan punya macam mana pula keadaan dia. Ya, teman ni orang Johor. Dia pun percaya aje lah teman ni orang Perak. Kau merala gila. Gila. Aduh. Arul, Australia sekali. Australia. Lando tu pecah tu geng. Lando pecah geng. Serius. Kau nak edit kan? Kalau kau tak boleh edit dulu boleh sebab aku nak live. Apa? Dalam pukul 9 kau edit. Lama eh? So kau nak edit sekarang? Aku kena pindah sana lah. Ya betul. Owner tak ada. Okey. Pekerja halau saya. Kan? Apalah, saya live kat sini lah Siapa kerja pun dah halau saya. Dia cakap dia suruh saya duduk sini sebelah. Tapi pakcik tu kerja kena top up Yang pasti pakcik tu kerja kena top up. Itu je yang aku pasti pasal pakcik tadi tu, pasal yang diborak pasal minyak tu tak apa-apa pasti lah. Yang aku pasti dia kerja kena top up, hotlink. Itu yang aku pasti sampai sekarang. Itu memang tak boleh nak tipu lah. Ya betul. Hotlink ke hotlink. Dia kerja hotlink kan. Sebab belakang tu memang ada banner hotlink tu. Rol bagi tu OP post content. OP mana ni? OP mana yang nak suruh bagi tahu ni? Shopee ke? Shopee ke? Shopee tak ada lah geng.
Ah, Onda ni. RHDN dah masuk dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana ni? Orang Selangor. Selangor. Selangor kat mana? Bangi. Ya Allah, aku berdekat sangat dia saya. Saya tak duduk sana dah. Ada tak duduk sana? Habis duduk mana? Duduk Kelantan. Oh, kerja Kelantan? Oh, kerja apa kat Kelantan? Cikgu. Oh, yo! Cikgu sekolah menengah ke sekolah rendah? Cikgu tadika je. Oh, apa pasal jauh sangat sampai ke Kelantan? Saja hijrah. Berhijrah. Maksudnya tapi orang KL, orang Selangor lah. Baguslah, tapi jauh sangat tu kat KL. Macam contoh kat KL tak ada ke taska-taska ke apa ke tak ada? Ada tu. Lepas tu kenapa tak kerja kat KL je? Saja. Memang dah kahwin? Dah belum. Belum. Oh, tak kahwin lagi? Faham. Tak apalah. Awak jagalah dulu budak-budak tu. Saya pun nak Ella dan ni diorang pula tekan random tadi. Nanti kita borak lagi Angkat betul jawab sepatah-sepatah pula. Areh betul. Nak borak macam mana kalau dah jawab sepatah-sepatah tu tak dipanjangkan pula soalan ni. Ya. Tak dipanjangkan pula soalan ni. Jawapan ni. Panjangkanlah soal jawapan ni. Bila ditanya sepatah pun tak jadi juga kan. Iya. Sepatah aku nak jawab apa? Berdebor dia Rul. Berdebor Yang cucuk-cucuk tadi tak nak lah geng. Cucuk-cucuk tu bahaya sangat tu. Dapat makcik-makcik, kalau makcik-makcik senang layan geng. Kelakar. Makcik-makcik ni senang tipu macam kat kampung tu kan. Kalau ada makcik-makcik kat kampung tu aku cakap sikit je diorang gelak. Ya, aku suka lagi yang macam makcik, pakcik macam pakcik tadi yang jual top up tu. Kau bayangkan umur 50 jual top up. Maxis pula tu. Maxis dah tengah problem sekarang. Jual lah Celcom Digi ke You Mobile ke, elok lah sikit. Ramai juga orang beli je. Ui, terima kasih. Rol, kampung Faida Kemelah ke? Ya, saya Faida Kemelah. Semua decline kiwak tu. Kalau yang tak nak jual ni pula aku invite kan. Saya pakai Maxis okey je Rol? Okey Okey Best tak Lando? Best. Lando best. Dah kantoi Rol lah. Macam mana korang dah tahu lah. Episod 3 kita siapa? Alah, korang bawa excited je lah, boleh ke? Korang bawa excited? Korang bawa excited boleh? Kau nak buat kerja? Buat kerja. Apa yang rajin sangat korang ni? Aku nak buat korang punya package. Boleh?
Tiba-tiba rajin buat nak buat kerja diorang ni. Jet lag dah. Ya Allah, Julia. Hai. Hai Julia. Hai Arul. Hai Julia. Ya Allah, Julia sihat? Tak sihat ni. Julia demam ke? Ya Allah, dah makan ubat? Belum. Kenapa tak makan ubat? Arul tak suap. Oh, nak kena harus suap? Ya Allah. Pendekar keris. Ya, hang tua. Ya. Tak payah jauh. Gila Julia sekarang kan kau berlakon cerita keris Kenapa? Kau jadi watak apa weh? Dalam cerita tu kau jadi watak apa je dah? Tak naklah cakap nanti macam riak pula. Taklah aku nak tahu sebab aku nampak lah trailer tu muka kau adalah dalam 2 second. Tu aku nak tahu watak apa. Heroin. Tak mungkin lah kalau heroin watak kau 2 second. Nak tengok ni ke? Cuba buka tu. Buka. Bila cinta Inilah kata. tak lagi denganmu. Aduh, tapi kau punya trailer tu memang kau 2 second je aku tengok. Sebab yang itu kan dia lebih more kepada fighting. Dia berlakon keris Yamang Tunggal. Keris Yamang Tunggal tu Upen Ipin bangsat oi. Keris Yamang Tunggal itu Upen Ipin. Dia menjadi watak apa pula takkan Kak Ros. Dia berlakon cerita keris tajuk dia kan? Tajuk keris cerita tu. Apa pula dalam tak buka air. Makan lah. Ui, kau berapa payment dia Julia yang tu Julia? Sehari 5,000. Sehari 5,000. Woi, biasa orang per scene. Kau sehari 5,000 Aku ikut per day. Oh, per day. Berapa hari ni? Berapa hari? Shoot berapa hari? Aku shoot 1 minggu. 1 minggu. 7 darab 5, 35,000. Masih buat live? Live lah. Gila lah Julia kau Apa? Benda tu aku berlakon dah lama. Dah baru keluar. Kau level-level Maya Karin lah. Mana ada. Ni nak nanti tahun depan Tuah Jebat pula. Tuah Jebat. Tuah Jebat. Yang itu Ayu pasal Hang Tuah juga kan? Oh ni Tuah Jebat pula 2 orang pula. Kita lain pula. Oh cerita lain pula. Faham. Lepas tu yang ketiga Jebat dan Long Tiger. Lepas tu Julia Darul. Kau tak habis-habis ludah aku. Aku barunya nak switch sikit-sikit je pun. Dulu sayang. Sekarang duk ludah-ludah. Weh, kau dapat iPhone 17 Bapa gila Syak. Orang bagi. Fan lah, fan. Macam mana kau tahu? Fan bagi ke? Macam mana kau tahu? Kau cakap dulu. Ada orang komen kat sini lah. Kau punya ni. Dia komen kat aku. Oh ya? Fan bagi ke boyfriend kau bagi weh? Aku punya moderator. Moderator kau bagi? Lelaki? Aku teka siapa boleh? Ke lah? Aku macam tahu siapa. Siapa? Wow. Teka lah. Botak ke? Kan botak bagi ni. Hari yang sama sampai. Botak bagi tu. Ha-ha. Apa tu? Pandora? Sampai hari sama dua-dua. Sampai hari yang sama? Yang ni moderator aku. Ui, Juga. maksud guys, dekat sini aku belajar something Julia. Maksudnya muka biasa-biasa pun boleh dapat hadiah mahal Orang Australia beli kan? Oh, gila. iPhone 17 berapa gig? 500 lebih. 7,000 lah. 500 lebih? Oh, maksudnya tak berkaya pula Biasa kan ada 2 tera tapi dia beli 500 tu tak berkaya sangat pun. Oh, okey lah tu not bad kau. Lepas tu kau pakai, asal kau tak lain pakai handphone tu? Sebab handphone ni aku nak buat call. Oh, gila. Kan? Kenapa kau tak suruh daripada iPhone 17 tu kau suruh dia convert bagi duit kat kau je tu? Tak, lepas ni aku dah cakap dah. Lepas iPhone aku nak kereta. So kereta dia dah nak proceed. Lepas kereta nak beli rumah pula. Lepas rumah nak beli tanah. Uish.
Dia tak boleh bohong dulu. Mak, aku minta dia macam-macam. Mak, aku minta je macam. Yelah tak apalah. Itu orang kata rezeki kau lah Julia. Yelah. Macam rezeki aku pula dulu dapat jam yang harga mahal 2,800. Itu pun aku Tapi bagi mahal lagi lah handphone aku kan. macam 2,800 itu pun aku bagi family aku pakai. Aku bagi family aku pakai. Lepas tu dapatlah apa lagi semua tu family aku bagi family aku pakai jam tu. Bukan kau tak ada kenangan daripada ex kau, jam kau tu. Jam tu pun kira mahal juga sebab dia ada gambar dolphin dalam, ada 3 ekor dolphin. Katanya mahal. Aku lupa jenama apa, warna biru. Yelah, bukan kau tak ada teringat kenangan kau dengan ex kau kalau kau tengok jam tu. Tak. Memang aku bagi family aku pakai. Faham. Tapi okey lah Julia, kau sekarang aku tengok kau dah ada, kau makin meningkat, improvement kau dah ada. Kau dah berlakon cerita keris. Lepas tu kau dapat iPhone 17. Dapat pula gelang Pandora. Okey lah, not bad lah apa. Kau dah ada Ni dapat. Semua orang bagi. Aku punya moderator suka beli barang lah. Banyak. Moderator kau suka beli barang. Oi, kenapa moderator berbeza dengan moderator aku lah? Kejap. Moderator aku jangan kata barang. Sosiobas nak bagi RM10 pun susah. Berbeza moderator kau dengan moderator aku Baguslah kau. Aku perhati juga aku punya sosiobas kadang-kadang. Tak ada pula keluar nama-nama moderator aku. Jarang sekali lah tu, aku pelik. Jauh beza. Moderator aku pun yang lelaki lah. Banyak yang akak-akak, diorang selalu viewer semua tong-tong hantar. Cuma baru-baru ni je moderator aku bagi baju kemeja, baju hype. Okey lah tu. Tu pun mesti dia komen kan. Kalau tidak kau lupa kan. Yelah kau jenis barang-barang murah, barang-barang biasa. Kau memang tak ingat pun. Yang kau ingat yang jam tadi, Mamal. Tak adalah kau ni. Yang bagi aku yang penting tu bukan barang. Yang penting diorang jaga live aku. Diorang ada dalam live aku pun aku dah okey. Dah cukup dah. Aku Faham cukup pun. ada je. Sekarang ni orang kata cuma mampu orang teruskan hidup aja. Macam tu lah. Betul. Jadi sekejap aku nak make up kejap. Bagi aku macam make up kejap. Kau make up ke? Aku make up Okay. kejap. Scientific. Scientific. Faham. Kau memang jenis make up sekarang. Memang tak ada confident dah nak keluar kalau tak make up. Memang make up sekarang Bukan sebab Rina punya. Rina punya, jadi kita kulit dia dengan kulit aku dah bersentuh. Nanti dia pakai biawak kulit dia sekejap lagi. Kulit dengan kulit aku Mana dah boleh bersentuh. share-share? Tak boleh share ke? Tak boleh. Jerawat lah weh tumbuh. Lepas tu kau memang dah jangan turun KL ke Julia? Ada je hari tu aku pergi KL. Aku pergi masa malam galau tapi pergi kerja je lah. Aku pergi sana pergi kerja. Moderator yang kau bagi kau tu kau pernah jumpa ke weh? Kau isap bong ke? Ya, kalau tak hisap aku gila nanti macam tak betul sangat kalau dalam live. Aku kena hisap lah untuk tenangkan diri. Moderator yang bagi kau tu kau pernah jumpa lah? Cousin aku lah tu. Cousin kau bagi iPhone 17? Wow, iparku adalah maut. Let's go. Julia. Kau relax jap ni. Kukurea. You know kukurela? Kukurela ya. Kukurela. Lantak kau Julia. Kau layan lah dia. Mesti dia petaan kiwak bercarun. Kau ni kenapa? Tadi kuku ya. Gogoya. Mal kelapa lah pokololo. Julia, Borak kan? kau sekarang dah tak live main game pun aku tengok weh. Ya aku jangan main game lah. Kalau main game susah nak menjana. Tak dapat banyak Yelah, maksudnya kalau live biasa tu baru dapat gift Sebab kau kena fikir. Kena fikir kalau borak-borak susah. Tapi aku borak ada lah. Alhamdulillah lah. Aku ada je.
Cantik Ya. apa? Kau ni tak senonoh lah perangai. Semakin tua semakin gatal lah sekarang. Dah kau ludah aku. Dah Aku ludah tangkap tu. lah. Masa kau ludah tadi aku tangkap. Stop. Patutnya geli dia duk. Aduh, kau dah makan ke Julia? Belum, tak lalu makan. Dah cakap kan tadi. Oh, kau demam ke? Siannya. Kau jagalah aku kalau kesian. Aduh. 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 Kau kan dah lama lah tak jumpa. Kalau lah satu hari aku ajak kau jumpa, kau jumpa tak? Tak. Kenapa? Kenapa kau nak jumpa kau untuk apa? Just friend? Just friend. Tak ada apa-apa? You know I wanna show you up. Hey, hey. Kita nak bercinta balik tak? Mungkin. Kalau kita jumpa, hanya kawan, borak lama. Macam tu je. Kau kalau nak jumpa pun kau kena bawa kawan kau lah. Aku bawa kawan aku ramai-ramai. Yelah. Kalau jumpa berdua, aku pun takut juga sebab nampak kau lain macam sekarang. Macam kau okey ke? Rakus je pun tengok aku. Hai, dulu aku tengok kau rakus kau okey. Dulu pun aku panggil anak saudara aku teman juga. Tapi okey lah, masa tu kan cinta. Sekarang ni macam takut sikit. Oh, dulu okey je aku pandang kau macam itu. Sekarang dah tak boleh. Tak boleh lah. Ha. Sekarang kan kawan. Kau tak berbalas-balas. Aku rakus. Aku pun rakus. Kau kan dah tak boleh lah kau. Apa? Lepas tu filem tu dah tayang belum Aku nak tanya dah tayang ke? Dah habis dah. Nanti mungkin ada yang kedua tu. Kalau sebab aku rasa viral juga cerita tu. Kan viral jugalah. Cerita keris tu. So akan ada yang kedua tu mungkin. Oh, keris tu okey dia akan dengan cerita yang kedua nanti dia masuk Avengers Doomsday tu. Tak Dia lah, gabung dengan masuk yang kedua nanti semua watak pelakon jadi kartun semua. Oh ya eh? Dia Apa nama bergantung. apa nama watak kau dalam cerita tu Titi. Ha? Titi. 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 Siti. S-I-T-I. Oh, nama watak kau dalam cerita tu Siti. Dia memang cerita pasal hang tua lah Cerita lawan lah. Lepas tu macam pertahankan hak Melayu macam tu lah. Tak ada hang tua. Hang tua ada. Hang tua ada lah. Scene dia depan-depan tu yang ada hang tua dengan jebat. Sekejap je. Lepas tu dia- dah moden. Patut yang keris tu keris Tameng Sari. Oh, baik kau Julang. Maksudnya kau dalam diam ni kau masih berlakon lah. Aku berlakon tapi aku tak banyak ambil job lah. Aku ambil yang penting-penting je. Sebab aku tak sihat kan. Susah. Aman Nazan weh, dia tengah ni okey tu. Aku tengah tak sihat so aku tak banyak job ambil. Susah lah. Jangan kau duduk rumah seorang-seorang. Tak lah ada mak aku, anak aku. Mak kau ada? Ada? Mana mak? Nak tengok mak kau Dia pakai tudung lah, so dia pakai tudung lu. Sekejap. Kalau tak pakai pun dengar lah suara. Oh, dengarlah suara. Yelah. Mak. Harun. Ya, Apa dia bagi hang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yelah, dulu Julia memang jahat. Mana jahat? Aduh, sehat mak sehat Sehat alhamdulillah ni. Julia belah. Saya sehat, alhamdulillah. Okey je. Bila nak kahwin? Macam mana? Bila nak kahwin? Oh, bila nak kahwin je lah. Tengoklah bila-bila ada jodohnya ada lah. Alhamdulillah macam tu. Panggil lah mak Mak, mestilah mak ada dah kalau yang kahwin sebelah saya pun Julia. Geger lah dia ni. Aduh, yelah. Okay. Jaga diri mak
Kurang ni kalau boleh lebih-lebihkan sikit minum air manis. Mana boleh minum air masak lah. Air manis lah, cepat sikit kencing manis. Mak aku tak ada kencing manis tau. Ada ke orang kalau jumpa orang tua kerap sikit minum air manis, cepat sikit kena kencing manis, ada tak ada ke? Memang tak ada lah, kau seorang je. Yelah. Korang nak PC-PC boleh? Nak PC. Kau nak PC spek apa? Banyak ni kat office ni ada 3. Tak, PC ni, PC Love Warring. Punch card. Yelah, tak Apa apalah. kau buat kerja yang sana? Aku buat kerja. Faham. Ya, tengok-tengok orang semua. Macam ni lah orang kata. Kau bos lah. Apalah, tak ada lah kau ni. Apalah, malulah aku kau ni. Aduh. Yelah, aku tanya je lah. Kau bos lah. Adalah Julia, kau ni jangan apalah kau ni bos-bos pula. Belagaknya. Biasa je kau ni, malulah aku. Kalau orang selalu cakap biasa, malu tu belagak sebenarnya, kau tahu tak? Oh, biasa, janganlah kau ni apa sangatlah, tak adalah. Aku ni okey je macam gini je. Tak ada bukan bos ke apa. Belagaknya dia ni. Ya Allah, tak adalah apa benda lah kau ni. Tapi baru betul lah. Apa? Lu ada calon lagi? Macam mana? Calon. Sabarlah Julia. Kau sabar, kau tahu tak benda tu kan perlukan masa. Sabarlah. Sekarang ni aku tengah nak bina kejayaan aku. Maksudnya tengah baru nak start podcast. Jadi podcast ni bagi aku jalan dulu. Kalau bercakap jangan kentut boleh? Untuk kau ni memang jenis tak ada insurans ke? Bila betul? Aku dengar tau. Bunyi macam mana? Oh, Biarlah dah keluar. Jadi tengah busy dengan borak 3 line semua. Jadi borak 3 line? borak 3 line. Serius lah. Jadi pagi dah gangster kita balong bapak ayah long semua naik kau punya tu. Ya, aku bagi tahu kau cakap kau sekarang episod kedua Lando Lando Zawawi. Ni kalung kayung. Kau Kayung. Balaci kita tak panggil. Kita panggil Ayanda Balong je. Balaci tak panggil. Kepala otak kau. Kita panggil Ayalong, Abang Ayanda semua. Dan sekarang dalam perbincangan tengah nak panggil siapa nama tu? Capello. Kapelu tu siapa pula? Aku tak kenal Capello. Kau kata kau kenal Ayanda semua. Mana aku kenal Ayanda? Capello kau tak kenal? Tak. Tapi dia tak balas lagi lah email sebab dia kira gangster jugalah, tapi gangster Mexico. Dia Mexico punya ni, jadi aku dah try email dah, cuma tak reply lagi. Dia dah reply itu hari tapi bahasa Mexico. So kita hantar balik, kita minta dalam bahasa English lah. Kalau dia terima, dia fly daripada Mexico datang sini. You je kau ni. Ya Allah, nama borak aku, borak 3 line. Memang kita kumpulkan segala gangster Colombia. Ada gangster Kedah ni tak nak? Apa? Balik. 3 line juga. Apa? Takkanlah nak cakap kat sini. Julia Larika. Bukan, aku bukan 3 line. Habis? Uh, Untuk belah Penang kita dah approach dah, dia setuju belah Penang. Tak ada yang ada Penang siapa kan? Yang dia aku dah DM itu dia setuju. Nah, siapa nama? Errol. Tu Errol belah Penang. Cuma kita tengah fikir, aku tengah brainstorm dengan Kanda nak tanya soalan tu, nak tunggu dia jawab tu berapa lama. aku rasa kau jangan banyakkan soalan. 2, mungkin 3 dalam segmen dia tu. Takut 2 jam punya podcast tu 3 soalan je dapat tanya. Sebab satu soalan nak jawab pun 15 minit. Setengah jam. Nak faham lagi? Jadi tu dalam perbincangan dalam perbincangan. Lepas tu untuk episod 6 pula tengah fikir-fikir untuk nak panggil Tok Kadi yang Minang kau. Tapi kan kau semua perempuan cakap macam itu. Tengok buat dia semakin tu sekarang, dia semakin gatal lah dia ni. Take about her, take about him, take about you and take about her.
Ponere sesak ada asa. Itulah tengah ni lah tengah bina empire. Lah, semoga kau berjaya. Aku pun tengah pelan-pelan ada plan-plan aku juga. Waktu aku bulan 11 musikal lawak apa tadi? Itulah ada berlakon. Musikal lawak? Tak. Berlakon. Lakon apa? Ceritalah RTM. Faham. Nanti kau kalau masuk lawak-lawak bagi tahu tau. Aku duduk depan-depan, aku letak gambar kita yang dulu couple punya. So aku pegang depan-depan. Aku depan-depan tu aku sanggup beli tiket yang paling mahal tu, depan-depan. Kau jangan gelak benda ni, aku cakap kau dengar benda ni. Kalau kau masuk lawak-lawak nanti kau bagi tahu aku. Aku beli tiket yang mahal. Kalau aku berlakon RTM. Yelah, manalah tahu nanti-nanti kan. Drama raya bulan 11. Oh, raya. RTM punya job raya. Jom aku pelik tu raya di Bali tu. Aku nak jadi apa tak tahu. Aku tengah fikir ni budak ada offer aku di Bali. So aku tak nak raya. Aku nak jadi watak. Tengoklah watak apa dia bagi aku okey je. Cuba kau cakap India sikit. Cakap India sikit. Parah. Comel lah kau ni. Nampak aku. Macam gitulah kan. Tengoklah macam mana weh. Yelah, semoga berjaya. Buat yang terbaik. Apa benda pun usaha tu. Usaha? Usaha. Aku selalu cakap usaha. Salah ke? Usaha. Yelah. Aku cakap usaha tu. Aku selalu cakap usaha. Tapi ikut kau lah. Kalau kau selesa itu cakap je lah. Selesa. Macam aku dengan kau lah. Aku selesa kan. Okay. Gerak lu je dah. Aku ada kerja nak buat. Kau ni kalau selalu invite aku turun macam itu, lepas ni aku malas invite. Kau invite aku buat bodoh. Kan aku dah cakap ni aku ada kerja nak buat. Pakai dia elok. Okay je lah. Nanti kita borak lagi je lah. Aku ada kerja nak buat. Okay. Bye-bye. Nanti borak. Bye-bye mana? Dah je dah. Okay lah guys, jom lah guys. Cukup tu. Saya saja je nak bagi view tak drop. Kalau lama sangat pun tak jadi juga. Jadi saya lain kejap-kejap lagi guys Ngantuk doh, saya pun awal lagi ni geng. Terima kasih banyak guys. Sila pula aku. Apa pula aku? Sorry. Kau ni. Gila kau. Gila kau kat situ. Kenapa kita dah jadi macam ni tuan-tuan? Sepatutnya benda ni tak berlaku dekat hidup kita tuan-tuan. Why